terdapat peraturan aneh di penjara. Semua banduan yang datang ke sini mesti berkaki ayam, tetapi pengawal penjara memakai but getah yang berat. Kerana seluruh penjara dilengkapi dengan elektrik voltan tinggi di atas tanah, sebaik sahaja anda tidak mematuhi pengurusan. Semua orang di kawasan penjara akan terjejas untuk menikmati elektroterapi bersama-sama. Bukan itu sahaja, bila-bila masa untuk menutup lampu, banduan mesti kembali ke sel mereka dengan cepat. Tunggu sehingga lampu merah menyala. Tanah akan mengaktifkan elektrik voltan tinggi. Jika anda bertemu dengan banduan yang mengalami gangguan tidur, kemudian ia akan berakhir dengan teruk. Abang Kiang, yang mendengar bunyi itu, ketakutan apabila dia melihatnya. Pada masa ini, seluruh lantai dipenuhi dengan aroma itik peking. Kerana saya tidak mahu terperangkap di sini sepanjang hidup saya, Abang Kiang mempunyai idea yang berani. Dia memanfaatkan masa ketika banduan baru dibawa masuk. Diperhatikan dengan teliti, 50 banduan di seluruh sel, tetapi hanya ada 3 amaran. Jadi mereka hanya perlu menyelesaikan masalah elektrik voltan tinggi. Anda boleh memanfaatkan bilangan orang yang ramai untuk mengawal amaran awal. Platform mengangkat bertanggungjawab untuk mengangkut banduan. Ia tidak menyentuh tanah semasa mendarat. Saudara Kiang menyedari bahawa platform itu tidak boleh disambungkan kepada elektrik voltan tinggi. Kedatangan banduan baru, inilah masa terbaik untuk mereka melarikan diri dari penjara. Terdapat juga tandas awam di dalam penjara. Hanya cungkil penutupnya. Kemudian ambil jalan yang salah yang disembunyikan terlebih dahulu. Melalui geseran harian, hanya musnahkan paip air di dalam. Tetapi saya tidak dapat menyelesaikan jailbreak sendiri. Jadi saudara Kiang menemui Yuba Laubai. Tanpa disangka, pihak yang satu lagi berkata, masih ada 3 bulan lagi dalam hukuman saya. Tidak mampu untuk mengambil risiko. Sehingga semasa pertukaran shift, seorang lagi banduan khianat, memberitahu mereka berita yang mengerikan. Hanya selepas itu dia benar-benar mengubah fikiran Laubai. Apa yang berlaku anda pergi? Terlalu jauh kami diberitahu kepadanya bahawa mereka tidak tahu mengenainya. Mereka akan mengetahui. Mereka semua sudah tiada. Siapa kata shift itu? Siapa yang cakap ni? Saya di sini dalam Instagram. Di mana pasukan itu turun? Kamu berkata sebelum seluruh jambatan dan Abang Kiang memberitahu Laubai. Banduan baharu akan dihantar ke tingkat mereka esok. Ini juga akan menjadi peluang terakhir mereka. Selepas pertimbangan yang teliti, Laubai akhirnya membuat keputusan. Tunggu keesokan harinya, mereka mengambil tindakan. Pertama sekali, Abang Kiang mengambil kesempatan pergi ke tandas. Paip air pecah, sementara yang lain cepat mengedarkan alatan berguna. Tunggu sehingga banduan baru tiba. Air telah mengalir ke kawasan kerja. Memandang platform mengangkat menurun, Abang Kiang segera memberi isyarat kepada rakan sepasukannya supaya mula bertindak. Adakah anda akan berkata kepada saya? Saya tidak berkata apa-apa yang saya maksudkan jika anda ingin mengatakan sesuatu. Awak patut cakap sekarang. Saya Scott, bangun. Saya awak tahu balik. Pada saya, mereka berdua berjaya menarik perhatian pengawal penjara. Abang Kiang mengambil kesempatan untuk memasukkan alat itu